Bang, dah lama kita tak balik kampung kan? Iyalah. Sejak mak dan ayah tak ada ni, dah lama kita tak balik. Macam-macam kenangan kat rumah ni. Di bab lama tu pun, ada banyak kenangan kita. Dipilih itulah air ditadah bagi menyambut kedatangan kami ke dunia dan keluarga ini. Sibuk ayah hari tu. Air mata dia mengalir. Mengalir kerana gembira menyambut adik. Di situ jugalah kami dimandikan di pagi raya. Ayah sabar melayan kerenah kami. Air itu menyegar dan membersihkan kami sesuci kasih seorang ayah. Meriah rumah kami ketika kenduri kahwin saya. Ayah dan mak lah yang paling sibuk, dan air dari paip itulah yang kami gunakan untuk memasak nasi kawah dan mencuci pinggan mangkuk kenduri. Tak menang tangan mereka. Terima kasih mak, ayah. Air mata ayah mengalir deras pagi itu. Air mata kasih dan penghargaan untuk mak yang sangat dekat di hati ayah dan kami. Air dipilih itulah yang ayah gunakan untuk urusan mandi jenazah mak. Besar jasa air pada keluarga kami. Pada hari ayah meninggalkan kami untuk menemani mak, kami ambil air tadahan pilih berkenaan untuk kami siram di pusara keduanya. Walaupun semua itu hanyalah memori, kami akan berpaut kuat pada kenangan yang tersisa. Kami belajar tentang kasih sayang, tentang menghargai dan tentang tanggungjawab. Ibarat air yang mempunyai peranan penting terhadap kehidupan manusia, ibu dan bapa juga merupakan watak penting dalam kehidupan anak-anak mereka. Bulat bentuknya, bulatlah jadinya. Terima kasih mak dan ayah, dan terima kasih air untuk segala jasa. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.